Apis, aku ni baru kahwin, carikan rumah permulaan nak duduk boleh Apis? Rumah permulaan ni guys, ni rumah kat flat ni memang sesuai untuk kau. Harga pun murah je. Okay, jom kita review. Untuk orang yang baru saja berkahwin, nak cari rumah sendiri, aku suggestkan untuk permulaan kau beli rumah flat ni. 2 bilik, 1 bilik air tidur. Apabila gaji kau dah naik pangkat ke, gaji kau dah naik ke kan, rumah ni kau buat invest. Okay, kau sewa kan, baru ada bro. Untuk bahagian ruang tamu ni, rumah ni dah memang siap full renovation bro. Kau tengok dah siap lampu, dah siap mozek dekat bawah. Okay, dekat bahagian sini ada ruang tamu, boleh tak satu set TV dekat sini. Dan dekat sini boleh tak satu set sofa dekat sini. Dan dekat sini boleh siapkan dining area dia. Boleh tak satu set meja makan untuk 4 ataupun 6 orang makan. Okay, depan dining area ada 2 bilik dia. Jom kita review. Okay, ni adalah bilik pertama dia. Kau tengok saja dia memang agak luas. Okay, bilik ni sesuai jadikan bilik anak ataupun jadikan mini office pun okey juga kalau yang kerja work from home. Okay, ni adalah keluasan bilik dia. Okay, ini adalah bilik kedua dia. Kau tengok ruang dia agak luas, boleh dikatakan ini adalah master bedroom dia. Boleh tak saiz katil saiz queen dekat sini ataupun katil saiz king dekat sini. Dan dekat sini boleh tak wardrobe dekat sini. Ini adalah keluasan bilik ini. Sana bahagian ruang tamu, sini dining area, ini pula toilet dia. Toilet dia dah siap full renovation. Ini adalah keluasan bilik air dia. Okey, ni bilik air dia, dah sini juga bahagian untuk memasak ataupun bahagian dapur dia. Dah siap dengan table top. Bawah dia pun dah siap dengan kabinet. Okey, duit korang memang jimat lah. Okey, dekat bahagian sini, bahagian memang agak memanjang dan luas untuk laundry area dia. Harga tak sampai 200,000, tapi owner ni nak jual 168,000 sahaja. Kawasan dekat Kulai, dah siap full renovation. Kalau korang berminat dengan rumah flat ni, boleh tekan link dekat bawah. Apa-apa, ciao.